kata pokok orkid ni kalau nak sihat cantik apa semua sekali, kita gunakan Leica. Nah, ini aku sekarang ni hari ni aku nak fokus buat kerja. Aku nak repair semua pokok-pokok orkid aku ni. Rosak habis semua pokok orkid aku ni. So yang ini jangan salah faham pula. Jangan cakap bang, memanglah pokok orkid tak boleh letak kat bawah ni bang. Bang, mana boleh pokok orkid susun macam ni bang? Saya faham. Pokok orkid saya bukan duduk dekat sini. Pokok orkid saya duduk kat sana, gantung-gantung tu semua sekali. So yang ini kita longgokkan dekat sini sebab kita nak repair semua pokok-pokok orkid yang dah rosak ni. So jadinya saya nak cuba try sebab ramai orang recommend dengan saya, kalau nak tanam orkid, nak dapatkan hasil cantik, tukar dia punya media dia, saya guna pakai Leica ni. Leica ni apa? Leica ni adalah tanah liat yang dibakar. So dikira macam batu bata lah, tapi batu bata kecil-kecil lah, lebih kurang macam tu. So sebelum ni saya gunakan arang. Dan juga saya gunakan sabut. Tapi yang pakai sabut ni lah yang membuatkan saya punya akar orkid saya buruk macam ni. Nampak tak? Akar orkid saya ni basah. Kan? Lembab. Sebab saya ni duduk dekat area gunung. So bila duduk dekat area gunung, kelembapan dia terlampau tinggi. So jadinya saya kena tukar semua media-media tanah saya ni. Daripada sabut. Macam ni. Sabut basah. Kan? Orkid tak boleh. Orkid tak boleh basah macam ni. Orkid dia tak nak kandungan air yang terlampau tinggi. So jadinya saya nak gunakan Leica sahaja. Siapa yang nak Leica ni, kalau pergi tengok dekat dalam beg kuning, saya letakkan dekat dalam beg kuning. Sebab kalau nak pakai arang pun baik, sebenarnya arang pun boleh. Yang ni nak campur arang sikit-sikit pun boleh. Cuma arang sekarang mahal. Satu beg harga dia dah berapa? RM12, RM13. Mahal arang. So jadinya saya nak gunakan Leica sahaja. Sebab Leica ni harga dia tak mahal sangat. Lepas tu senang nak manage apa semua dan dia boleh pakai ulang. Maksudnya kalau lah kita nak tukar Leica ni nak tukar pasu, Leica ni kita boleh pakai ulang dia sekali lagi. Maksudnya kita boleh pakai berkali-kali lah, senang cakap macam tu. Okey. So yang ini saya sangat-sangat nak recommendkan dengan korang. Kalau korang ada suka minat orkid, bromolet tahu ni, yang ni pokok bromolet yang ni. Pokok bromolet yang ini, kalau korang nak gantikan media dia, boleh je korang gunakan Leica ni juga. Kalau korang jenis dekat dalam rumah, ada pokok-pokok hiasan dalam rumah kan, nak gunakan Leica pun boleh. So Leica ni dia ada banyak fungsi dia. Kalau korang tanam pokok dalam balang cantik kan, pakai Leica cantik. Serius saya cakap dengan korang. So dia multifunction lah, senang cakap macam tu. Okey, tak ada cakap banyak. Saya letakkan Leica ni. Ini bukan Coco Crunch Leica ni dekat dalam beg kuning. Siapa nak, kau pergi ambil cepat-cepat. Saya nak repair saya punya orkid ni. Banyak kerja saya nak kena repair lagi ni. Okay, so jadinya, yang ni saya letakkan dalam beg kuning dulu Leica ni. InsyaAllah boleh pakai. Okay, Assalamualaikum.